Pernahkah anda rasa ingin menyembah Tuhan dengan sepenuh jiwa, tak peduli pandangan orang? Dalam kitab 2 Samuel, kita bertemu Raja Daud. Dia menunjukkan cara penyembahan yang berani, malah gila di mata sesetengah pihak. Apakah rahsianya? Dalam 2 Samuel 6:14, dicatat Raja Daud memakai efod linen halus dan menari sepuas hati di hadapan Tuhan. Ini bukan sekadar tarian fizikal, tetapi luahan hati yang tulus dan murni, tanpa rasa malu, menunjukkan betapa dalamnya kasih dan syukurnya kepada pencipta semesta alam. Dia tidak hiraukan pandangan Michal atau sesiapa pun, fokusnya hanya pada Tuhan. Kisah Raja Daud ini mengingatkan kita, penyembahan sejati adalah kebebasan. Kita dipanggil untuk datang kepada Tuhan apa adanya, dengan segala emosi, kelemahan, dan kegembiraan kita. Dia menerima setiap kita dengan kasih yang tiada syarat. Jadi, mari kita menyembahnya dengan hati yang terbuka, bebas, dan penuh cinta.